Rumah sekolah. So kita kena beratur dulu first. Kita pergi sini. Saya macam ni. Siapa? Tu yang lepas sekali. Ikut saya meja saya ada. Kalau mereka yang selamat malam, saya kena di atas sikit lah. Saya mudah ni sikit. Penjara Reman Raya Mulik ni hanya untuk lelaki saja. Wanita dia akan hantar ke penjara. Siapa? Apa, tengah jalan pun kalau nak tanya pun tak apa. Saya tanya. Saya boleh jawab. Ya, oh, ya, duduk saja. Hijau. Hijau. Ini kalau malam ni pukul midnight dulu lagi sekarang. Mana-mana. Paling cepat pun kalau duduk Reman pun lebih kurang dalam tahun, 6 bulan, 8 bulan. Paling lama pun 7-8 tahun mesti ada pun. Sebab dia lawan dekat fight dekat court. Dia ada lawyer. Saya nak makan dia. Ini bantal dia. Lebih teruk lah sebab saya rasa Itu bantal. tak ada lagi. Tak ada lagi. Ini semua dia orang tulis lah. Ya. Kau rasa worth it tak RM30? Worth it. Okay. Sebab kita tahu the fact yang betul-betul bukan mengikut kita punya hukum. Betul. Belum akhir. Tuan-tuan, di sebelah kanan saya penempatan di sana di dalam ditempatkan untuk banduan yang bekerja seperti bekerja dobi, bengkel jahit. Normal RM35 untuk buat barang normal. Kita nak masuk. Tu, nampak tak? Nampak dah. Okay, rumah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Sini mana? Yes. Kau ikut depan, aku ikut belakang. Okay. Sabar aku tak tengok jalan. Masuk ada rasa something tak? Cuba masuk. Sejuk. Dia ni ada. Aircon. Dia tak kesal lah masuk. Ilaha illallah. Tapi memang ada aircon ataupun tak ada? Kalau nak bunuh orang ni aircon pula. Okey, kita masuk dari sini dulu. Okey, jom semua. Okey, kalau tuan-tuan tengok di sini adalah ni ada tahu warden untuk menjatuhkan hukuman mati. Kalau you orang Google pun tak ada. Oh. Ini adalah hukuman-hukuman yang untuk digantung. Tentang kepada Mahkamah Tinggi, jatuh hukum, gantung. Jadi Mahkamah Tinggi lagu gantung dia ada satu lagi aduan. Ada wifi. So, hari tu kita makan dengan RM5. Kita orang main hentam je.